Apa beza simpanan dan pelaburan emas? Sebab ada orang cakap emas ni pelaburan, betul ke? Pertama sekali tuan-tuan, kalau ikut apa yang guru saya cakap, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i, beliau lebih cenderung emas ni sebagai simpanan. Walaupun dalam jangka masa panjang, emas ni memang ada nilai pelaburan. Tapi tak berbaloi kalau tuan-tuan jadikan emas sebagai pelaburan, dalam keadaan tuan-tuan duk tunggu harga emas tu naik, dan tuan-tuan hanya menyimpan 1 gram sahaja. Tak berbaloi. Kalau nak melabur ni, kurang-kurang 250 gram, kurang-kurang 1 kilogram, baru berbaloi. Jadi untuk orang marhain macam kita semua ni, yang kerja makan gaji, yang buat bisnes SME kecil-kecilan, jadikan emas ni sebagai simpanan sahaja. Simpanan ni macam mana? Simpanan ni simpan konsisten setiap bulan. Dapat sahaja gaji, alihkan ke dalam bentuk emas. Simpan dulu, belanja kemudian. Kalau anda bekerja, contohlah gaji dalam 3,000 sebulan. Gaji 3,000 sebulan, walaupun harga emas pada bulan tu naik ke turun ke, anda kena simpan dalam bentuk emas juga. Bukanlah bulan ni, harga bulan tinggi lah, tak payah simpan. Itu dah mindset pelaburan. Mindset simpanan, simpan walaupun berapa harga emas. Tak kisah berapa harga emas, tuan-tuan simpan saja. Sebab last kali, tuan-tuan akan menang pada average price. Faham tak? Kalau tanya pendapat peribadi saya rujuk guru saya cenderung kata emas ni simpanan. Dan saya kata simpanan yang mana saya buat. Every month, saya akan tambah saving saya. Jadi siapa-siapa yang rasa video ni bermanfaat, boleh share dan tag kawan-kawan. Nak belajar simpan emas, komen saya nak, nanti saya bantu.